Ini dia letak ni. Pokok kapas. Ketiadaan sebarang kelibat pelari 55 km pada edisi kali ini setakat ini sebenarnya memberikan satu isyarat positif kepada kami kerana ini menandakan sudah pastilah mereka sedang bergerak dan masih tidak ada pelari 55 km yang tercicir di tepi trek. Kategori 100. Alright. Jam 3 suku kami akhirnya tiba di checkpoint CP4 Gua Kalong. CP yang pada edisi sebelumnya adalah Sungai Kalong kini telah bertukar nama dengan lokasi yang baru. Ketika tiba di sini, keadaan checkpoint adalah agak lengang dan kami dimaklumkan oleh salah seorang kru di sini bahawa pelari terakhir kategori 55 km hanya berada lebih kurang 20 minit di hadapan kami. Detik yang dicari-cari akhirnya tiba. Kami berjumpa dengan Muhammad Syukri, pelari terakhir kategori 55 km di KM ke-36. Awak ni first runner 55 yang saya jumpa sejak start daripada setengah pagi ni. Setengah pagi sampai sekarang dah pukul 3 baru saya jumpa. Tadi ada seorang brother yang besar tu DNF lah. Ada 2 orang, laki bini rasanya. Panas. Dalam situasi ini walaupun next checkpoint hanyalah berbaki kurang 2 km tetapi Muhammad Syukri sudah tidak mampu untuk meneruskan langkah beliau ke checkpoint tersebut. Jadi beliau mengambil keputusan untuk berhenti di sini dan menunggu maklum balas daripada marshal bertugas bagi mendapatkan khidmat motor atau four wheel bergerak untuk mengutip beliau di dalam ladang sawit ini. Tidak jauh daripada Muhammad Syukri terdapat sekumpulan lagi pelari 55 km yang sedang berfikir-fikir untuk DNF. Kita DNF dekat CP ni. Kita tengah jalan serang-serang ke CP lah ni. Belakang korang ada seorang lagi runner. So dia dah tak larat, dia DNF dekat bawah pokok sawit. Oh, tadi kita nak DNF itu tapi macam tak apalah. Ya. Yang CP 55 je lah. Oh, kita orang last lah ni. Sebabkan dia dah berhenti, so korang last lah. Awak last. Awak last runner. Yang depan ni Sama. Mana dia? Tapi yang dua tu depan tu 100. Dua yang depan tu 100. kita orang macam dah kira-kira tak cukup masa. Ya. Dia memang nak kena slow.